So guys, dekat sini aku ada satu RS. RS dan RS. Memang banyak masalah tu RS ni. Aku nak bagi tahu, owner selalu mengadu motor dia ni ada bunyi-bunyi sikit. Bila kita orang check, bila kita orang tengok rupa-rupanya ni kat dalam ni. Ni korang nampak? Suspension dia terlalu besar lah sampai makan dia punya body lah orang. Kalau korang nak cari barang-barang spare part ataupun barang-barang motor tu, korang kena tengok jugalah condition motor korang, sizing motor korang ni macam mana, muat tak muat. Memang betul kan kalau korang nak tukar suspension ada yang lagi sedap, better daripada suspension yang biasa kan. Tapi sizing dia tak sama tau. So korang kena check betul-betul lah. Sebabnya kalau macam ni memang makan modal lah. Kalau tiba-tiba body dia makan kan, okay, lebih baik korang cari barang-barang yang berkualiti, yang okay, sizing pun betul ngam-ngam untuk motor korang. Daripada korang nak bazirkan duit, korang punya body dah rosak, dah hangkang, lebih baik korang cari barang-barang yang murah untuk settlekan masalah yang lagi besar, okay? So nak jaga motor korang tu senang je, tak ada masalah. Pastikan korang check betul-betul motor korang, tengok betul-betul motor korang. Jangan main bantai je, janganlah main suka-suka hati je. Nak masuk, nampak cantik masuk, tak boleh lah macam tu kan. Lagi satu, nak jaga enjin korang, jangan risau, korang boleh pakai minyak dash oil, apa-apa jenis pun. Korang nak pakai 1 liter, korang nak pakai 1.2 liter, korang boleh datang dekat Sun Racing. Dekat sini aku dah bagi dekat caption kat bawah ni. Nak servis motor korang pun jangan risau, datang je kat sini, okay? Ingat dash oil, makin panas makin ringan. Ciao.